Ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda'u bi karamati suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang memiliki langit dan Tuhan yang memiliki bumi. Wa ma fihinna wa ma bainahun, yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah hari ini tuan-tuan, biasa kuliah saya kuliah subuh. Saya jarang-jarang sangat sebenarnya kuliah maghrib. Saya rasa saya boleh kira berapa kali sepanjang saya duduk kundang ni lah. Berapa kali saya ada kuliah maghrib di masjid ni. Kuliah subuh insya-Allah. Cuma hari ini kita tidak membicarakan tentang as-sirah an-nabawiyah. Hari ini kita nak bicara tentang fiqh munakahat. Fiqh nikah kahwin. Memandangkan bukanlah saya orang paling mahir untuk membicarakan soal munakahat, tetapi memandangkan jawatan saya itu penolong pendaftar perkahwinan di atas permintaan daripada MPKK dan juga Masjid Nurul Yakin, insya-Allah mudah berkenaan fiqh munakahat, dan kita tak ceritalah benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan kita. Dalam fiqh munakahat ni ada benda yang kena pada kita, ada benda juga yang tak kena dengan kita. Okey. Baik. Insya-Allah kita akan bincangkan, dia ada 4 sesi tak salah saya yang diletakkan kepada saya. Minggu ni adalah sesi yang pertama, iaitu kita akan bincangkan fiqh munakahat, memahami asas di dalam perkahwinan. Asas dalam perkahwinan ni termasuklah selepas kahwin, daripada sebelum kahwin sampai lepas kahwin. Kita akan bincangkan yang pertama dari sudut pengertian hukum pernikahan itu sendiri, apa hukumnya, hukum pertunangan. Ini saya letakkan tajuk-tajuk ni yang biasa berlaku dalam masyarakat kita lah. Yang keempat, wali. InsyaAllah hari ini kita akan fokus kepada wali, perwalian. Wali ni pun menjadi isu juga. Adakah dia boleh jadi wali ataupun dia tak boleh jadi wali? Siapa wali mujbir, siapa wali akrab, siapa wali abad. Yang kelima, ijab dan qabul. Apa itu ijab, apa itu qabul, kita akan bincangkan minggu depan. Mahar dan hantaran. Apa yang dikatakan mahar dan apa yang dikatakan hantaran? Orang kita ni dia pukul rata je kan. Jadi kita cuba kita cuba memperbetulkan yang salah dan menguatkan kalau benda itu betul. Okey. Yang ke-6, masalah cerai dan rujuk. Dan yang ke-7 yang akhir sekali kita akan bincangkan bab paling seronok, iaitu bab poligami. Macam mana kaedah-kaedah untuk berpoligami dan macam mana nak isi borang poligami. Dan kita insya-Allah bab ni memang orang perempuan tak apa nak suka. Jadi kita harapkan kepada jemaah lelaki untuk minggu terakhir itu biarlah ramai mendengarkan isu poligami. Apakah kaedah-kaedahnya? Saya akan sebut berdasarkan hukum dan juga berdasarkan fatwa Majlis Agama Islam Selangor. Kita tak sentuh negeri lain lah, kita akan rujuk kepada Majlis Agama Islam Selangor dan apa yang diputuskan oleh
Majlis Agama Islam Selangor, majlis fatwanya ya. Baik, pengertian. Ini kita pergi sekali lalu ya. Pengertian dari daripada segi bahasa adalah ikatan ataupun simpulan. Mengikat, kita ikat macam ikat tali itu kan. Itu maksudnya munakahat. Ikatan ataupun simpulan. Istilah, dari sudut istilah, dia dalam memberi pengertian ini tuan-tuan, dalam bahasa Arab dia ada dua. Yang pertama dia kata dari sudut lughatan wa istilahan. Daripada segi bahasa itu, nikah itu adalah ikatan ataupun simpulan. Nikah itu dari sudut istilahnya, satu ikatan atau akad yang menghalalkan pergaulan dan batas hak dan kewajipan serta bertolongan di antara lelaki dan perempuan mahram. Pada asalnya dia bukan mahram, yang mana pada asalnya dia haram untuk melihat satu sama lain. Mu tak boleh tengok aku tak boleh tengok mu. Apabila berlakunya ijab dan qabul, maka pada waktu itu yang haram tu menjadi halal. Antaranya dari sudut aurat, sentuhan dia tak jadi haram. Bahkan di satu-satu tempat dia jadi wajib. Dalam ikatan perkahwinan ni. Apakah aurat di antara suami dan isteri? Ada aurat tak di antara suami dan isteri? Tak ada. Aurat di antara suami dan isteri tak ada. Mu tengok aku tanpa selai benang pun boleh, aku tengok mu tanpa selai benang pun boleh. Yang jadi haram apabila perbuatan tu dibuat di khalayak awam. Buat dalam bilik tak apa. Mu tengok aku dalam bilik, aku tengok mu dalam bilik, tak jadi masalah. Jangan dia tak pakai apa-apa di luar rumah, haram. Okey? Kita pergi sekali lalu. Dalam hadis, an-nikah sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, berkahwin adalah sunnahku dan siapa yang tidak beramal dengan sunnahku maka dia bukan di kalangan umatku. Adakah hadis ini mewajibkan kepada perkahwinan atau mensunatkan kepada perkahwinan? Kan ada kata kahwin tu wajib. Kalau kahwin tu wajib, maka ada di kalangan ulama kita yang tidak berkahwin. Antaranya Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi dia tak kahwin. Dia meninggal awal, umurnya 40 dia meninggal. Tapi dia meninggalkan khazanah kitab macam-macam termasuk dalam fiqh munakahat. Jadi adakah wajib perkahwinan itu? Okey. Fiqh ni tuan-tuan, sebelum kita pergi jauh lah, saya ingatkan untuk pengajian fiqh. Apa maksud fiqh? Fiqh ni maksud dia cerdik. Saya bagi takrif yang paling mudah lah untuk kita faham fiqh. Dia ada fiqh munakahat, ada fiqh solat, ada fiqh muamalat, jual beli. Ada fiqh apa? Macam-macam jenis fiqh. Kenapa ada fiqh? Fiqh ni untuk menjadikan orang tu bijak. Antaranya nama ulama kita terkenal Abdullah Faqih. Abdullah Faqih. Faqih ni maksud dia orang yang bijak. Fiqh di sudut bahasanya nak jadikan orang tu bijak dalam perbuatan harian dia. Fiqh ni hukumnya fardu ain kepada setiap orang, bergantung kepada had mana. Contoh fiqh solat, nak jadikan bijak dalam solat. Fiqh munakahat, nak jadikan bijak dalam munakahat, isu rumah tangga tu jadi bijak. Jadi kaedahnya adalah kalau tuan-tuan ada soalan dia kena tanya. Dia takkan boleh jadi bijak, kita takkan faham tanpa kita tanya soalan. Tambah-tambah dalam fiqh solat lah. Fiqh solat kita kena tanya. Sebab apa? Orang tu memiliki hukum yang berbeza. Walaupun secara umumnya sama, tetapi ada masa-masanya dia ada perbezaan. Contohnya bab solat orang sakit, dia berbeza, setiap orang memiliki sakit yang berlainan. Itu bab solat lah. Bab munakat pun begitu, setiap orang memiliki hak masing-masing. Islam tu dia adil. Ya, nanti kita akan bincangkan secara dalam. Fiqh itu membawa maksud nak jadikan orang tu bijak. Itu maksud fiqh. Fiqh ni cerdik, bijak. Fuqaha golongan yang cerdik dalam arti kata mudahlah. Baik. Hukum perkahwinan. Jadi daripada hadis tersebut, para ulama meletakkan 4 hukum, kecuali Al-Imam Asy-Syafi'i meletakkan 5. Ulama meletakkan 4 hukum. Yang pertama wajib, sunat berkahwin, makruh kahwin, haram berkahwin.
Melainkan Al-Imam Asy-Syafi'i dia meletakkan hukum adanya harus dalam perkahwinan. Dia Al-Imam Asy-Syafi'i saja yang mengatakan harus. Imam lain kata tak ada harus. Sebab apabila disebut harus, benda tu buat tak dapat pahala, tak buat pun tak dapat pahala. Kan macam kita mandi hari-hari, kecuali mandi wajib. Mandi hari-hari tu harus. Tak mandi pun tak apa, tak dapat pahala pun. Tak mandi pun tak dapat pahala, mandi pun tak dapat pahala, harus. Melainkan kita meletakkan niat aku mandi ni kerana Allah, untuk aku mudah ibadah. InsyaAllah Allah bagi pahala. Ada daripada benda adat kepada ibadat. Macam kita baca Yasin Khamis malam Jumaat. Kalau kita menyangkakan Yasin itu cuma adat, ini adat kita untuk baca Yasin, maka Yasin tu cuma buang masa dan buang tenaga. Kerana apa? Adat tidak mendatangkan apa-apa kesan kepada ibadah. Tidak mendatangkan apa-apa kesan kepada amal. Adat. Melainkan kita niatkan bacaan Yasin Khamis malam Jumaat ni aku baca kerana untuk aku ibadat. Malam ni je aku boleh baca Yasin. Malam lain tu sibuk. Jadi insya-Allah ada pahala ibadatnya di situ. Tu kena faham. Yang pertama wajib. Kita tengok. Ini saya pergi sekali lalu. Kalau tuan-tuan rasa ada soalan, terus angkat tangan. Boleh terus bertanyalah. Yang pertama wajib berkahwin. Seorang yang mampu dari sudut fizikal, mental dan juga keuangan. Dan kemungkinan besar tidak mampu untuk menahan melakukan maksiat yang menjurus kepada zina. Jadi hukum pada orang itu adalah wajib berdasarkan hadis tersebut. Hukumnya wajib. Duit ada, kemampuan ada, fizikal mampu, ya. Dalam bab munakat ni, kita fiqh ni dia akan cerita macam, saya punya pensyarah dulu bagi tahu. Kalau fiqh cerita secara segan-segan, ilmu tu tak sampai. Dia kena terbuka. Dalam istilah untuk faham, bukannya untuk segunuk-segunuk itu, tak, untuk faham. Seorang yang mampu dari sudut fizikal, maksudnya dianya tidak ada istilah sekarang ni dipanggil mati pucuk kan. Mati pucuk. Orang belum kahwin pun ada masalah mati pucuk. Ini boleh jadi, dia boleh jadi makruh, ataupun boleh jadi haram, ataupun boleh jadi sunat. Okey? Segi fizikal dan mental. Mental dia kena kuat. Maksudnya dia bertindak sebagai orang normal, bukan orang tidak normal. Dan juga keuangan. Istilah keuangan ni tidak semestinya kaya, tetapi dia ada sumber untuk menampung keluarga dia. Sama ada sumber tersebut daripada mak ayah dia ataupun keluarga dia, maksudnya dia ada sumber. Kan? Mak ayah bagi duit pun sumber juga. Dia bekerja sendiri pun sumber juga. Dan kemungkinan besar, ni dia punya key point dia adalah kemungkinan besar tidak mampu untuk menahan diri dari melakukan maksiat. Maka ketika ini hukumnya adalah wajib. Mak ayah dia selalu tanya ada duit ke nak kahwin. Istilah orang Islam kita pula, nak duit kena kahwin. Ya, kewajipan ibu bapa mengahwinkan anak. Yang kedua, sunat dalam perkahwinan ni. Nak berkahwin tu hukumnya sunat. Iaitu apabila berada dalam keadaan normal, iaitu tidak ada kebimbangan atau kemungkinan dirinya melakukan zina. Dia tak terasa dia akan buat zina, dia tak ada masalah. Dia kalau sampai tahap tengok tiang tu pakai skirt pun bernafsu, tu wajib kahwin lah. Tengok tiang pakaikan skirt bernafsu, suruh dia kahwin. Tapi kalau dia rasa normal, tak ada apa, tengok perempuan biasa, maksud dia perempuan biasa ni, perempuan tu pakai baju elok jangan perempuan tu tak pakai apa-apa pun dia normal juga, tu itu tak normal. Perempuan tu pakai baju elok, tak ada apa, dia tak ada keinginan dari itu. Dan dia tak bimbang untuk diri dia melakukan zina. Dia memilih untuk membujang dan tidak berkahwin. Dia boleh pilih sama ada dia nak berkahwin ataupun tak nak berkahwin. Dia boleh kawal diri dia. Dan juga tidak ada kebimbangan untuk dirinya melakukan kezaliman kepada isterinya. Ada orang kahwin, dia kalau dia kahwin dia kata aku tak nak pukul bini aku tak buat zalim, tak ada masalah. Cumanya dia kata tidak mendatangkan masalah untuk dia tidak berkahwin. Masa ketika itu hukumnya sunat. Perkahwinan tu jadi sunat pada dia. Dia kahwin dia dapat pahala, dia tak kahwin dia tak dapat dosa. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi. Dia tak kahwin.
Maksudnya dia tidak mendatangkan apa-apa kesan kepada masyarakat ataupun kesan kepada diri dia. Di sini Al-Imam Asy-Syafi'i meletakkan hukum ini sebagai harus. Di sini perselisihannya. Imam Syafi'i kata dalam keadaan ini hukumnya harus, bukan sunat. Tapi jumhur, maksudnya 3 mazhab lain, Hanafi, Maliki dan Hanbali, mengatakan hukum ni sunat. Imam Syafi'i kata harus. Okey? Faham di situ? Kita terus. Baik, ada juga yang makruh perkahwinannya, hukum perkahwinan itu makruh. Ini bukan untuk diri sendiri saja ni tuan-tuan. Tengok pada anak-anak besar belaka dah kan. Yang perempuan yang lakinya kan. Ini bila dia tengok hukum ni, dia tengok diri dia tak jadi juga. Tengok anak-anak dia kata, aku nak fikir berapa umur 80 dah. Tak, tengok anak-anak tu, tengok anak aku ni macam ini wajib kahwin ni. Tengok ini sunat kahwin ni. Tengok juga anak tu boleh jadi makruh anak aku kahwin ni, katakan. Tengok. Seorang yang tidak mampu dari sudut fizikal, maksudnya dia mungkin mempunyai masalah. Masalah fizikal. Masalah fizikal di istilahnya adalah yang akan berkecenderungan untuk tidak memenuhi nafkah pasangan, sama ada batin ataupun zahir. Bukan kerana dia tak ada tangan, dia kudung, ataupun dia kekurangan di sudut fizikal menyebabkan dia ni makruh kahwin. Tak, belum tentu. Belum tentu. Dia contohnya fizikal dia tu menyebabkan dia memang tidak boleh bekerja. Kemampuan dia mencari rezeki berdasarkan apa yang orang bagi. Maka di situ mungkin jatuh hukumnya makruh dalam perkahwinan tersebut. Tetapi tidak pula memberi mudarat kepada pasangannya dalam bentuk kezaliman ataupun kekerasan. Walaupun dia begitu, dia tak ada niat untuk mencederakan isteri dia, pukul isteri dia, ataupun mendatangkan kesan-kesan buruk kepada isteri dia. Tuan-tuan kena faham, ulama kita dulu dia punya cara fikirnya, benda tu tak jadi lagi, para ulama dah nampak akan berlaku. Berbanding kita, benda dah jadi baru kita tahu benda tu boleh berlaku. Allah bagi kelebihannya di situ. Dulu mungkin tidak ada istilah perdagangan hamba, perdagangan orang. Sekarang ni ada orang berkahwin untuk niat dia jual bini dia. Ada. Benda tu berlaku. Jadi dia tidak memberi, dia tak ada niat nak menzalimi isteri dia dan tak nak berlaku kekerasan kepada isteri dia, maka hukumnya kerana dia masalah di sudut fizikal dan material. Apabila dia masalah di sudut jasadnya, maksudnya dia tak boleh bekerja, susah untuk mencari rezeki, melainkan orang bagi itu je, sedekah. Ataupun dia mempunyai masalah dari sudut tenaga batinnya lemah, contoh. Hukumnya di situ adalah makruh dalam perkahwinannya. Kerana apa? Memberi nafkah batin itu adalah tanggungjawab suami, dia wajib. Bahkan kalau indah berkahwin pun, suaminya memiliki masalah dalam hubungan seksual, hubungan badan, isteri itu boleh memberi tempoh 1 tahun kepada suami untuk berubat. 1 tahun. Kalau dalam tempoh 1 tahun suaminya berubat dan tak sembuh, isterinya berhak menuntut fasakh, boleh bercerai. Di sudut fatwa Selangor pun begitu. Di sudut section di sudut undang-undang Selangor pun begitu. Baik. Mana haram perkahwinan? Terlepas. Mana haram? Haram dalam perkahwinan. Jangan sila tak ada itu haram dalam perkahwinan. Okey, haram berkahwin. Seseorang yang confirm dia tak mampu dari sudut fizikal, material pun dia tak mampu, serta tidak memberi kebaikan kepada pasangannya. Sebagai contoh, dia tu memang penagih dadah tegar, ataupun dia ni memang niat kahwin tu nak jadikan bini dia ni punch bag. Tahu punch bag? Tempat latihan menumbuk, lepas geram, tempat lepas geram. Dan dia adalah seorang yang sangat panas baran dan dia tak boleh kontrol baran dia.
hukum pada dia haram dalam perkahwinan tersebut. Kerana apa? Dia akan memudaratkan pasangannya dari sudut fizikal dan mental, dan juga kalau dia tidak mampu dari sudut batinnya, haram juga perkahwinannya. Sebab apa? Adanya unsur-unsur kezaliman. Tadi dia tak mampu dari sudut fizikal dan material, tetapi dia tidak ada niat untuk menzalimi kepada pasangannya, hukumnya makruh. Tetapi kalau dia memang niat dia kahwin tu untuk jual bini dia, dan kita tahu orang yang datang tu nak dapatkan pasangan anak-anak ni, nak dapatkan jodohnya, tengok menantu tu tuan-tuan, cek dulu. Jangan sebab dia handsome, telajak, nampak macam baik, orang kita akan tanya kerja apa, kerja dekat mana, berapa gaji. Soalan tu tak penting. Soalan tu tak penting sebenarnya. Soalan yang penting dia solat tak? Pernah kita tanya bakal menantu kita, solat tak? Sebab saya ingat ayah saya pesan, Haji Mahmud dia pesan, dia kata apa? Orang yang jaga solat, confirm dia boleh jaga keluarga. Orang yang tak jaga solat, belum tentu dia boleh jaga keluarga. Soalan wajib tanya, solat tak? Itu soalan dia. Bila dia solat, dia tahu hukum cari rezeki itu wajib, hukum jaga anak orang tu wajib, hukum tidak menzalimi isteri itu wajib. Dia tahu bila dia solat. Okey, orang begini adalah perkahwinannya, hukumnya adalah haram. Baik, kita buat perbincangan masalah. Boleh atau tidak perkahwinan cuma untuk memenuhi tuntutan batin tanpa memberi material kepada isteri? Apa hukum perkahwinan tersebut? Maksud dia cuma nak perkahwinan batin. Biasanya perkahwinan ni berlaku perkahwinan kedua, ketiga, keempat. Boleh ataupun tidak, Islam benarkan ataupun tidak. Di sini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Tapi saya ambil pendekatan yang mengatakan boleh. Di sini disebut sebagai perkahwinan misyar. Perkahwinan misyar ini maksudnya perkahwinan dia ada deal. Biasanya isteri kedua, isteri ketiga. Isteri kedua dia pun orang ada kerja, ada duit, cumanya tidak ada suami. Dulu Selangor pernah bincang berkenaan perkahwinan misyar di kalangan mereka yang ada pendidikan tinggi, perempuan lah khususnya. Tak kahwin. Mula umur 30 tu dia cuma nak tumpu pada kerjaya. Umur 40, 45 dekat 50 tu dia fikir dia kena kahwin. Hidup dia dah mula sunyi. Sebab apa? Orang yang dia jaga masa 30-an dulu, masa dia mula kerja tu, contohnya mak dia ataupun ayah dia. Waktu dia umur 40, 50 ni, mak dengan ayah dia dah tak ada. Adik-beradik pun dah lepas. Jadi keinginan dia untuk berkahwin tu ada. Dia kata dia tak perlukan teman. Dia tak perlukan orang tu boleh bagi dia duit ke, boleh, dia ada harta dia kata. Boleh tak di dalam perkahwinan berlaku begitu? Boleh tak? Maksud dia buat taklik antara dia dengan isteri dia. Saya kahwin dengan kamu dalam keadaan saya tidak akan memberi nafkah, tempat tinggal, pakaian, duit aku tak bagi kat kau. Setuju tak? Isteri dia kata dia redha, dia setuju. Boleh tak perkahwinan itu dilakukan? Boleh. Dalam istilah dia dipanggil perkahwinan misyar, daripada perkataan sirun. Syiarun, daripada perkataan syiarun, jalan. Maksud dia satu jalan. Berjalan lah maksud dia. Tak ada masalah. Jadi lepas ni bolehlah keneng-keneng ke mana-mana profesor yang tak kahwin lagi tu. Apa kata kita buat perkahwinan misyar, kan? Dan nampak jalan dah tu, salahnya. Cikgu-cikgu yang apa ni? Istilahnya janda dan balu. Tuan-tuan faham istilah janda dan istilah balu? Balu ni yang kematian suami, janda yang dia berpisah hidup. Janda. Bahasanya ibu tunggal. Dia boleh jadi kadang-kadang bapa tunggal. Tak jadi bapa tunggal, ibu tunggal, dia jadi bapa tinggal dengan ibu tinggal. Pun boleh jadi juga. Biasanya ada beberapa orang yang jumpa saya, memang dia kata, "Ustaz, carikan jodoh Ustaz. Saya ni cikgu, saya ni ada kerjaya, jadi saya cuma nak harap dia nak kasih sayang. Saya cuma, yelah kalau tengok gaya dia tu macam nak ngurat ustaz kan. Tapi saya ni adalah seorang yang sangat setia kepada isteri." Kan? Dia bukan, isteri saya tak, saya bukan takut isteri, tidak.
tetapi isteri saya menakutkan. Tu ya. Semua orang mengakui perkara yang sama sebenarnya. Saya tak takut bini, cuma bini saya menakutkan. Masing-masing gitu kan. Okey, baik. Bila dengar ni baru semangat sikit. Siapa yang mengatakan boleh? Yang pertama, Syekh Ahmad At-Tamimi menakrifkan perkahwinan di antara lelaki dan perempuan yang sah dari segi syarak. Dia mesti sah daripada segi syarak, tetapi isteri berkompromi terhadap hak nafkah dan tempat tinggal. Dia kompromi. Dia kata tak apa, yang penting awak balik seminggu sekali, awak layan saya. Ataupun yang penting awak balik 2-3 hari sekali, jumpa saya, tak ada masalah. Dan perkahwinan misyar secara asasnya tidak ada di dalam enakmen Selangor. Kerana apa? Misyar ini dia tertakluk kepada taklik suami dan isteri. Dia tidak akan isytihar dalam ijab dan kabul. Aku terima nikah misyarnya, tidak. Nikah macam biasa, cuma taklik tu, perjanjian antara suami dan isteri itu sah. Begitu juga pendapat daripada Syekh Yusuf Al-Qardawi dan juga Syekh Abdullah Al-Munir. Perbincangan masalah lain. Pasangan yang mempunyai penyakit yang dibimbangi akan menjangkiti pasangan tersebut adalah haram perkahwinan tersebut. Sebab itu Selangor mewajibkan mana-mana pasangan nak kahwin, yang dah kahwin ataupun belum kahwin, yang janda ataupun yang teruna, yang duda maupun yang janda ataupun anak dara, yang teruna maupun yang duda, ataupun yang nak kahwin dua, wajib untuk ambil HIV test. Bila dia positif, haram, dia tidak akan dibenarkan. Sebab apa? Dia akan memudaratkan pasangan tersebut. Elok-elok orang tu tak berpenyakit, kahwin dengan dia terus jadi penyakit, jadi haram. Ada penyakit-penyakit yang berbahaya lah. Setakat batuk sesama tu dia bagi dia kahwin, tak ada masalah. Batuk sesama kan, HIV, hepatitis B yang kritikal, tak dibenarkan. Sebab apa? Dia mudaratkan pasangan. Di Selangor juga begitu. Hukum kahwin lari. Apa hukum dia? Patutnya ni kedudukan salah ni. Tak apa. Hukum kahwin lari. Perbincangan masalah. Adakah sah kalau hukum tu dia bernikah sambil berlari? Kena tengok dulu. Dia lari tu penat ke tak penat? Mengah ke tak mengah? Dia lari kan. Tapi kalau hukum lari, nikah di Thailand, sah ke tidak sah? Tengok dulu. Secara umumnya sah, selagi dia melebihi 2 marhalah dan memenuhi tuntutan-tuntutan syarat sah perkahwinan itu sah, walaupun tidak mendapat keizinan daripada walinya. Tapi ini kita akan bincangkan ke belakang. Setakat ni ada soalan, macam mana nak kahwin misyar? Tu nampak macam ada nak tanya tu, tapi tak terkeluar. Kaedahnya yang pertama, dapatkan calon dulu. Dapat calon, nanti saya ajar caranya. Okey, baik. Pertunangan, saya cadang nak bincang ke pertunangan, tapi setelah saya fikir balik, kita rasa pertunangan ni kita letakkan di hujung lah nanti. Sebab pertunangan ni musim sekarang ni orang dah mula faham. Ada juga keluarga yang tidak bertunangan. Tak apa, yang penting kita jalan yang wajib. Okey, itu kita buat perbincangan kemudian. Okey, kita sekali lalu. Rukun nikah. Yang pertama lelaki, yang kedua perempuan, yang ketiga wali, yang keempat 2 orang saksi sekurang-kurangnya, yang kelima adanya ijab dan qabul. Ini wajib, ini rukun nikah. Untuk jadikan benda tu kahwin, untuk kahwin ini kena ada lelaki, perempuan, wali, saksi, ijab qabul. Mesti ada ni dulu untuk buat pernikahan. Belum tentu sah lagi. Ada 5 benda ni, maksudnya boleh kahwin. Boleh kahwin. Belum tentu sah tak sah lagi. Macam kata syarat masuk universiti kena ada SPM. SPM dah ada, belum tentu lagi boleh masuk kan. Syarat dia ada SPM. SPM dapat lesen lori E-full, tak dapat juga masuk universiti. Tapi dia syarat asas dia kan. Okey, yang ini dipanggil syarat sah. Apabila rukun tu dah lengkap, syarat sah perkahwinan. Yang pertama, ini lelaki ya, syarat sah. Kalau tak ada benda ni, dia tak sah perkahwinan tersebut, walaupun dia lengkap pada rukunnya. Yang pertama, dia mesti orang Islam. Lelaki tu, calon nak jadi menantu tu mesti lelaki Islam. Yang kedua, lelaki tertentu. Maksud dia tak boleh cakap secara umum, aku nak kahwin dengan anak aku siapa je lah.
Hari ni muncul, hari ni nak nikah, tak sah. Dia mesti ada lelaki tertentu. Siapa nama lelaki tu? Tak tahu. Macam mana rupanya? Tak tahu. Tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh menentukan perkahwinan begitu. Lelaki tu mesti tertentu. Siapa namanya? Abdullah. Contoh. Umurnya berapa? Sekian. Contoh. Okey? Bukan mahram pada bakal isteri. Saya nak kahwinkan anak saya ni, yang perempuan ni, dengan adik dia. Tak boleh. Tak sah perkahwinan tersebut. Walaupun secara rukunnya pengantin perempuan ada kan, pengantin lelaki ada kan rukunnya, tapi lelaki tu dan perempuan ni adalah mahram. Nak kahwinkan anaknya dengan abangnya, tak boleh. Sepupu boleh kahwin. Mahram ke bukan mahram? Sepupu boleh. Kahwin sepupu boleh. Dah tahu kahwin sepupu boleh, maksud dia bukan mahram. Yang bagi anak lelaki dengan anak perempuan salam sepupu tu kenapa? Kan? Mana boleh salam sepupu kalau benda tu bukan mahram? Tahu kahwin boleh, salam pun boleh. Salam dia bukan orang lain, sepupu kau. Tak boleh. Itu nanti kita akan bincangkan dari sudut yang mana mahram, yang bukan mahram. Yang keempat, bukan di dalam ihram. Dia pergi buat haji, dia pergi buat umrah. Berkeneng-keneng terjumpa pula, jatuh cinta pandangan pertama depan Kaabah. Dalam keadaan berihram. Alang-alang depan Kaabah, kita nikah lah, dia katakan. Wali saya ada kat belakang. Kan? Boleh? Tak boleh? Tak boleh nikah. Termasuk walinya pergi buat haji. Anaknya di Malaysia nak kahwin. Boleh tak anak tu kahwin? Boleh. Tetapi walinya kena melepaskan hak. Dengan ini aku serahkan pewalian ni kepada siapa? Kepada wali hakim ataupun wali raja, bukan kepada wakalah. Dia tidak boleh mewakilkan. Contoh haji, salah seorang haji nama dirahsiakan di Kundang, contoh. Nak pergi haji, dia bagi tahu ustaz, nanti tolong nikahkan anak saya wakilkan kat ustaz. Saya masa itu adalah hukumnya haram nikahkan anaknya, kerana bapaknya dalam keadaan ihram. Wakalah dengan wali nilainya sama. Dia tak boleh. Okey. Dan pengantin lelaki juga bukan, tak boleh dalam keadaan ihram. Dengan kerelaan. Lelaki itu tidak boleh dipaksa, letak pistol kau kahwin dengan anak aku. Tak boleh. Yang keenam, mengetahui wali yang sah. Dia kena tahu, pengantin lelaki ni kena tahu, ayah kau hidup lagi, atuk kau hidup lagi, pakcik ada, adik-beradik ada. Mana wali yang sah? Kalau dia tak tahu siapa walinya, tak sah perkahwinan tersebut. Sebab apa? Dia melibatkan nasab. Dikahwinkan oleh orang yang tidak ada nasab dengan dia, melainkan wali hakim ataupun wali raja lah. Selain daripada itu, tak sah. Tak sah. Wali hakim ni boleh berlaku dalam keadaan tertentu. Antaranya, dia pergi lebih daripada 2 marhalah. Kes dia macam kahwin lari ni. Dia kahwin di Golok, contoh. Kahwin di Golok. Dia duduk Selangor, dia pergi nikah di Golok. Sah ataupun tidak? Sah, sebab lebih 2 marhalah. Dia duduk Selangor, dia pergi kahwin kat Kelantan. Berapa jarak Kota Baru ke sini? 480 km. Lebih 2 marhalah tak? Lebih. Sah tak perkahwinan tersebut? Tak sah. Perkahwinan itu tak sah. Kenapa? Di bawah satu pemerintah yang sama. Maksudnya di bawah penguasa yang sama, Malaysia. Okey? Dia kena keluar daripada pemerintahan, bukan dalam pemerintahan yang sama. Itu Majlis Fatwa Selangor Pusat, dan itu juga termasuk dalam hukum. Okey. Dia duduk Sungai Golok, dia duduk Rantau Panjang, Kelantan, dia pergi menikah ke Sungai Golok. Sah ataupun tidak perkahwinan tersebut? Tak sah. Tak sah. Jarak di antara Sungai Golok dengan Rantau Panjang tak lebih 93 km, tak lebih 2 marhalah. Walaupun pemerintahan yang berlainan,
tetapi tidak melebihi 2 marhalah, tak sah. Jangan main-main tu. Asal lintas kahwin, asal lintas kahwin. Duduk Kedah. Sempadan Kedah mana? Kelantan. Sempadan Kedah dengan Thailand mana? Bukit Kayu Hitam. Dia kahwin kat sebelah. Kira dulu jarak. Tak capai, tak sah. Dia jangan fikir dia lepas je, asal keluar negara kahwin. Faham? Faham? Mengetahui wali yang sah. Dan yang terakhir sekali, lelaki tersebut tidak memiliki 4 isteri yang sah dalam waktu tu. Dia dah ada 4 bini, nak kahwin satu lagi. Perkahwinan itu tak sah. Okey, faham? Terus, untuk syarat sah perkahwinan bagi orang perempuan. Yang pertama, Islam. Pastikan bakal menantu itu Islam. Yang kedua, bukan khunsa. Khunsa ni apa? Bukan au tu bukan. Itu bukan khunsa, itu makhluk jadian. Walaupun bukan daripada keturunan bunian, bukan. Itu bukan khunsa. Khunsa ni yang memiliki 2 alat kelamin. Dia memiliki 2 alat kelamin. Yang lelaki punya pun dia ada, yang perempuan punya pun dia ada. Ulama kata apa, nak nentukan dia lelaki atau perempuan, dia kena, yang pertama dalam moden lah, dalam fiqh muasar, dalam fiqh yang terkini, dia kena jumpa pakar. Pakar akan beritahu, oh dia ni yang berfungsinya perempuan, maka dia perempuan. Yang berfungsinya lelaki, maka dia jadi lelaki. Yang masalah makhluk jadian ni, fungsinya lelaki, keinginan dia dah jadi perempuan. Masalah dia, masalah ini kena jumpa pakar psikologi. Yang kedua, bukan khunsa. Yang ketiga, perempuan tertentu. Dah tahu dah nak nikah dengan perempuan mana. Saya nak nikah dengan mana-mana perempuan yang dapat jadi. Tangkap seorang, duduk, aku nak nikah dengan kau. Tak jadi. Tak boleh. Mesti tahu. Yang keempat, bukan di dalam iddah. Ini banyak kes tuan-tuan. Dia datang, dia nak kahwin. Sebab tu sekarang ni di pihak agama Islam, Jabatan Agama Islam, kita minta sijil. Kalau dah kahwin, bercerai apa ke, tunjuk sijil. Sebab dia bagi putus state, dia akan padam tarikh nikah dia. Tarikh cerai dia tu, dia letak tarikh baru. Saya ada kes yang kena kat saya. Padam, letak, tunjuk nikah sebenar. Bukan dalam iddah, pastikan. Bukan dalam iddah. Sama ada iddah raj'i ataupun bain. Sama je, dia bukan dalam iddah. Belum. Okey. Yang kelima, dengan rela hati. Tidak boleh kahwin paksa. Jangan paksa perempuan tu kahwin. Tapi di pihak perempuan, berlainan. Dia boleh jadi sah perkahwinan tersebut. Dengan syarat perkahwinan itu dilakukan oleh wali mujbir. Wali akrab tak boleh, wali abad tak boleh. Wali mujbir ni siapa? 2. Ayah dia ataupun atuk dia. Boleh dipaksa perkahwinan. Walaupun Selangor kata jangan paksa. Andai kata dia paksa juga, boleh buat laporan dan pihak Jabatan Agama ataupun Mahkamah Rendah akan ambil tindakan. Tapi segi hukum dia sah. Cumanya tak bagus lah. Dia boleh difarakkan, dia boleh dipisahkan. Baik, kita tunggu azan jap, lepas tu kita sambung. Kita boleh baca tu lah, bukan mahram suami. Suami nak kahwin dengan adik ke, lelaki tu nak kahwin dengan adik dia ke, dengan makcik dia ke, tak boleh. Ataupun dengan mak tiri dia yang pernah dikahwini oleh ayah dia, ataupun mak susuan dia yang dia pernah menyusu dengan perempuan tu. Tak boleh. Tak boleh. Nanti kita akan bincang bab mahram dan bukan mahram.
InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Tadi kita mula dalam 7.35, insyaAllah kita akan berhenti dalam tempoh 1 jam 8.35. Lepas tu kita sambung minggu depan lah. Kurang lebih pun kurang 5 minit ataupun lebih 5 minit. Baik. Yang seterusnya bukan isteri kepada sesiapa, dia tak boleh nikah dengan isteri orang. Sekalipun suaminya duduk jauh. Duduk di London. Suaminya duduk di London, dia tu duduk di Malaysia. Suami saya tak ada, dia kata. Betul, memang suami dia tak ada sebelah dia. Tapi ada di negara lain. Tak boleh. Dia kata tak apa, kita kahwin muta'ah je lah. Kan? Tak boleh. Dan tidak memiliki suami. Dia beza. Bukan isteri kepada sesiapa dan tidak memiliki suami. Dia bukan isteri kepada sesiapa waktu tu dan tidak memiliki suami. Istilah ni muncul apabila bertemu dengan ramai warga negara Indonesia. Saya ni enggak punya suami. Tidak memiliki suami. Rupanya suaminya tak ada kat sini. Suaminya ada dekat kampung. Dan ada kes tersebut. Berlaku perkahwinan dan baru tahu rupanya ada suami. Saya pernah jumpa, dia dah kahwin lebih 5 tahun. Rupanya selama 5 tahun tu suami dia ada di kampung. Okey, sambung. Syarat-syarat sah untuk menjadi saksi: yang pertama Islam, yang kedua lelaki, yang ketiga baligh. Tapi kalau dah janggutnya putih jangan tanyalah. Baligh dah? Jangan. Jangan. Yang keempat berakal. Berakal ni maksud dia memahami, dia tahu yang mana salah, yang mana betul. Ada akal. Yang keempat merdeka, dia bukan hamba kepada sesiapa. Sekurang-kurangnya 2 orang. Saksi perkahwinan mesti lelaki. Mesti lelaki, wajib. Sekurang-kurangnya 2 orang. Lebih tak apa, kurang jangan. Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul. Ingatkan saksi ni biasa-biasa. Saksi pun kena faham mana yang dikatakan ijab dan qabul. Adakah jawab penuh tu baru dikatakan qabul, ataupun ada jawapan minima, apa boleh jawab? Saya terima nikahnya, lepas tu orang tu diam. Saksi nak kata apa? Sah ke tak sah? Saya nikahkan kamu dengan anak saya Fulanah binti Fulan dengan mas kahwinnya sekian jumlah tunai. Pengantin pun jawab, saya terima nikahnya. Lepas tu dia diam. Sah ke tak sah? Sah ke tidak? Kenapa sah? Tak sah. Kenapa tak sah? Oh, dia kena tahu sebab. Naik mahkamah tu kena jawapan. Sah sebab apa? Qabul itu terima. Kena perkataan dia terima. Aku terima. Cukup. Sependek-pendek perkataan lah, itu betul-betul pengantin ni betul-betul malah. Saya terima. Okey. Senyap. Sah. Itu nanti kita akan bincangkan lebih dalam ijab dan qabul. Dapat mendengar, melihat dan bercakap. Jangan lantik orang bisu ataupun buta untuk menjadi saksi. Pekak, bisu, buta, jangan jadi saksi. Bisu, sah ke tidak? Puas tunggu, tak ada jawapan. Bisu. Pekak, dengar pun tidak, macam mana nak jadi saksi? Melainkan si pekak ini, orang yang pekak ini, yang berkahwin juga pekak. Yang menikahkan dia tu bukan orang pekak, tak apa, tapi memahami bahasa isyarat. Majoriti yang faham bahasa isyarat ni si pekak je. Kan? Siapa yang pekak? Ada juga yang tak pekak, ada keluarganya mungkin faham. Tapi di situ dia boleh. Maksud dia yang setara dengan dia. Dia faham. Okey? Baik. Adil. Saksi ni adil. Kalau dia datang, saya nak jadi saksi perkahwinan adik saya, datangnya dengan bau arak, contoh. Masa tu dia tidak layak menjadi saksi. Begitu juga wali. Dia tak layak. Dia bukan melakukan dosa besar dan dia tidak melakukan dosa kecil secara berterusan. Kita mana nak tahu dia buat dosa tak buat dosa? Nahkumu bizahiri. Kita berhukum dengan apa yang kita nampak. Kita pernah nampak dia minum arak? Kita pernah tengok dia memang
kaki maksiat. Memang kaki untuk kaki dia pergi ke kedai yang lambang tapak kaki. Kan? Orang ini tak boleh jadi saksi. Tak boleh. Memang tak boleh. Apa risikonya? Risikonya perkahwinan itu tidak sah. Kalau betul-betul ada 2 orang jelas saksi kat situ. Kalau ada 10 orang yang belakang tu cerita lain lah. Dan tidak berterusan melakukan dosa kecil. Kita tak tahu dia melakukan dosa kecil ke tidak, wallahu alam. Jadi kaedahnya sebelum nikah istighfar ramai-ramai. Saksi pun istighfar. Kan Allah menghapuskan dosa sekecil yang istighfar kan. Tapi kita tak nampak dia buat dosa besar boleh. Kita nampak dia semayang. Tapi kalau dah semayang Jumaat pun dia duduk situ, lepas semayang pun duduk situ juga. Jadi fikirkan baliklah untuk jadi saksi. Okey, 10 minit terakhir kita akan bincangkan sikit wali. Kalau lalat ni berani hinggap kat misai aku lempang. Ni wali ni. Okey, syarat sah wali. Yang pertama adil. Adil ni dalam istilahnya tadi tidak melakukan dosa besar, tidak berterusan melakukan dosa kecil. Tidak sah menjadi wali walaupun dia berhak. Anak saya sah dari sudut nasabnya, sah dari sudut biologinya, anak saya. Tapi tak semayang langsung. Kita takkan bagi. Perkahwinan itu tak sah. Berwalikan orang yang tidak semayang. Jangan fikir samsing anak dia je. Tak boleh. Kena orang lain jadi wali. Adil. Islam. Anak saya tak minum arak, saya tak buat dosa besar, cuma saya tak Islam. tak boleh jadi wali. Balik. Saya tak balik lagi, bohong bapaknya. Wali ni, ingat tak? Wali ni dia bukan bapak saja. Wali semua keseluruhan. Ini kita bincang umum ni. Umur 15 tahun jadi wali, boleh? Boleh kalau dia dah balik. Kena panggil, dia dah mimpi dah. Mimpi panjat bukit. Contoh. Mimpi panjat bukit, sudah dah tak faham. Budak-budak sekarang payah nak faham tuan-tuan. Saya puas bahasa tu, bahasa puas. Kita puas berlapik lah bahasa. Saya bukan minat panjat bukit ustaz. Allah. Tak faham juga. Berapa orang kita di Kundang ni yang umur 15, yang umur 14, umur 19, 18 menikahkan kakaknya. Jadi kita tanya je lah terus terang, dah keluar air mani ke belum? Budak-budak sekarang tak erti, tak faham masuk-masuk berlapik ni. Dah ustaz, dah boleh jadi saksi. Boleh jadi wali. Tak ada masalah. Boleh jadi wali. Okey? Berakal. Dia tidak gila pada waktu dia jadi wali. Contoh, ada seorang wali, dia seorang je wali yang ada. Dia gila. Ada masa dia tak gila. Ada masa dia gila. Bila dia nak jadi wali? Apa hukum dia jadi wali? Ini fik munakahat. Yang kita duk fikir fik munakahat tu nikah kahwin malam pertama. Tak jadi. Banyak benda berkaitan munakahat. Apa hukum dia? Kena tunggu wali tu time dia elok. Time dia normal, dia berhak jadi wali. Time gila dia sampai, hak dia tercabut. Elok balik hak dia dapat balik. Kaedah dia macam mana? Dia yang boleh disahkan dia tak boleh jadi wali satu tempat je. Hospital mengesahkan bahawa dia memang gila sekian, bawa pergi ke mahkamah rendah dan benda tu terpakai. Barulah boleh digugurkan hak wali tersebut. Dia bukan serahkan pada orang lain, dia akan diambil alih oleh wali hakim. Dia akan ambil oleh wali hakim. Jangan kata abang saya ayah saya tak nak jadi wali, biar saya jadi wali adik saya. Tak boleh. Dia wali ni dia kena ikut turutan. Dia tak boleh langkah. Okey, nanti kita bincangkan. Baik, merdeka dia tidaklah wali itu orang yang tidak fasik, kafir atau murtad. Faham kot? Fasik, kafir atau murtad tak boleh Waras dalam waktu dia waras lah boleh, dia gila dia tak boleh. Kerelaan diri sendiri tidak boleh jadi dipaksa wali itu. Jadi wali. Letak pistol bawah tengkuk, kahwinkan anak kau. Jadi wali. Tak boleh. Tak sah perkahwinan tersebut.
Dia wali kena paksa dengan pengantin kena paksa, dia beza tu. Pengantin kena paksa boleh jadi sah, wali kena paksa tak sah. Okey, tidak muflis atau ditahan kuasa atas hartanya, diisytiharkan muflis oleh mahkamah, tidak boleh menjadi wali. Ini adalah akta di Selangor. Baik, wali perkahwinan terdiri daripada yang pertama wali mujbir. Wali mujbir ini hak dia adalah mutlak. Dia boleh paksa anak dia kahwin, dan dia juga boleh paksa berlaku perceraian. Dia mujbir. Dua orang je yang pegang kuasa. Yang pertama bapa. Yang pertama bapa sendiri ataupun datuk. Bapa kepada bapa. Dua ni je wali mujbir. Walau bagaimanapun dia tidak boleh potong ranking. Dia mesti mengikut ranking. Bapaknya yang utama. Kalau bapaknya masih ada, atuknya tak boleh paksa ataupun menjadi wali kepada atuknya tak boleh jadi wali ketika bapanya ada. Dia mesti ikut ranking. Tak apalah, ayah kau tak nak kahwinkan kau, biar atuk kahwinkan. Tak sah. Perkahwinan itu tak sah. Faham? Baca di situlah. Baca boleh kita baca, boleh baca macam-macam kan. Yang mempunyai kuasa untuk mewalikan perkahwinan seorang perempuan, sama ada dipersetujui atau tidak dipersetujui. Jadi dalam enakmen Selangor dinasihatkan sebaiknya minta persetujuan. Tak setuju pun pernikahan itu sah. Okey, tapi mesti mengikut ranking. Wali akrab, wali terdekat mengikut susunan yang layak dan berhak untuk menjadi wali. Siapa? Adik-beradik. Wali akrab adik-beradik ni kena faham. Kalau abang dia yang sulung, abang nombor 2, abang nombor 3 ataupun adik dia yang bongsu, ini dikategorikan wali setaraf. Abang tak nak nikahkan adik. Adik aku nak kahwin dengan lelaki tu, aku tak suka dengan lelaki tu, tak nak nikahkan dia. Dah lah adik dia pening. Macam mana nak kahwin, nak bawa pergi mahkamah? Tak perlu. Abang nombor 2, dia wali setaraf. Abang dia tak nak nikahkan, cari abang nombor 2. Abang nombor 2 tak nak nikahkan, cari adik bongsu. Dia wali setaraf. Dia tidak ada, dia ranking dia sama. Kemudian wali abad, wali yang jauh. Pakcik, makcik, tok saudara, pak saudara, dia ada 24 step. Kita akan tengok satu persatu. Dan yang ketiga, yang keempat adalah wali raja ataupun dipanggil wali hakim. Kalau istilah dalam Jabatan Agama dipanggil sebagai pendaftar perkahwinan ataupun ketua pendaftar perkahwinan. Orang yang diberi kuasa ataupun ditauliah oleh pihak berkuasa ataupun pemerintah negeri. Siapa pemerintah negeri kita? PKR? PAS? UMNO? Bukan. Iaitu Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Itu pemerintah negeri. Yang diberi kuasa oleh Sultan. Bukan saya sebagai menteri besar, saya lantik kamu menjadi pendaftar perkahwinan. Tak boleh. Dia mesti pemerintah negeri, iaitu Yang Mulia Maha Mulia Tuanku Sultan. Baik, faham ya setakat ni? Okey, ini biasanya yang menjadi isu besar. Susunan wali mengikut prioriti, mengikut keutamaan dan mengikut ranking. Dia mesti ikut ranking. Dia tak boleh nombor 12 ni dia potong nombor 11, tak boleh. Nombor 1, bapa. Ayah hidup lagi tak? Hidup, dia mesti jadi wali. Kalau ayah dia tak setuju, dia kena dapatkan perintah mahkamah, iaitu wali engkar. Dia tak boleh pergi ke abang dia. Ayah tak nak kahwin, abang boleh tak nikahkan saya? Tak boleh, tak sah. Dia mesti mengikut ranking, melainkan kematian. Okey? Yang pertama bapa, yang kedua atuk. Bukan pergi adik-beradik dulu, atuk. Ada orang yang ialah ayahnya meninggal muda, yang besarkannya tu atuk. Belah bapa tau, belah bapa, bukan belah mak, belah bapa. Atuk ada lagi, tua sangat dah. Dia kata atuk saya tu umur 90 dah. Tak, dia berhak, dia adalah wali. Satu kes terjadi di Sabak Bernam. Selepas pernikahan, sahabat saya ni dia jurunikah sana, dia pendaftar perkahwinan. Dia kata
Ana ni Syekh, dia kata, Ana ni bukan suka ngintai rumah orang. Kita ni ustaz kopi atas kepala ngintai rumah orang, kejadahnya, dia kata. Tapi hari tu tak tahulah, lalu depan bilik tu teringin nak selak. Dia kata. Sambil lalu tu, sambil sembang tu, Ana selak juga, dia kata. Selak-selak. Baring. Siapa? Atuk. Belayah berlama. Belayah. Baru tadi nikah dia panggil balik, saya ceraikan balik, dia kata. Sebab yang nikahkan tu abang. Atuk ni duduk lagi. Perkahwinan tu tak sah. Walaupun sakit. Walaupun sakit. Dia boleh jadi sakit, tak boleh bangun. Contoh. Tapi dia kenal orang. Dia boleh cakap. Dia boleh kata saya wakilkan. Saya izinkan perkahwinan imam untuk nikahkan. Boleh. Okey. Kita dah sebut tadi kan, syarat-syarat sah menjadi wali kan. Selagi dia ikut syarat tersebut, tualah macam mana pun, sakitlah macam mana pun, sah untuk menjadi wali. Dia mesti ikut ranking. Yang ketiga, saudara lelaki seibu sebapa. Ini adik-beradik. Lelaki seibu sebapa. Dia adalah sama ranking dia. Nombor 1 ke, nombor 5 ke, nombor 10 ke, dia sama ranking. Abang tak nak nikahkan, abang sulung tak nak nikahkan adik, rujuk dengan abang nombor 2, rujuk abang nombor 3. Adik lelaki pun boleh. Ini dia startup. Jangan sakit kepala, abangnya tak nak nikahkan, duk menangis, pergi abang nombor lain. Kecuali abang dia seorang tu, tu masalah sikit abang dia tunggal kan. Yang nombor 4, adik-beradik lelaki sebapa. Ayahnya kahwin lebih daripada satu. Okey? Ini dipanggil adik-beradik, bukan adik-beradik tiri tau. Ini adik-beradik sebapa. Adik-beradik tiri ni mak dia janda, contoh. Ayahnya duda, ada anak, ini adik-beradik tiri. Yang tidak ada kaitan nasab. Ini ada kaitan nasab. Adik saudara lelaki sebapa. Dia bukan seibu. Maksud dia ayah dia kahwin 4, contoh. Menjadi harapan kepada semua lelaki untuk kahwin 4 walaupun tak berani. Okey? Ini adik-beradiknya adalah adik-beradik sebapa. Kalau adik-beradik seibu dia tak jadi. Bapa lain, ibu sama, tak boleh. Dia mesti sebab, tuan-tuan. Kan kita sambung minggu depan. Kita habiskan ni Kita habiskan ranking wali, lepas tu kita stop. Boleh? Dah kan sikit-sikit kan tak faham pula. Saudara yang nombor 5, dia tak pergi ke pakcik Dia bukan pergi ke pakcik. Pakcik dia tak ada yang pergi ke pakcik. Tak boleh. Tak boleh. Yang nak kahwin ni adik bongsu. Abang dia dah umur 50. Meninggal. Abang dia ada anak. Anak saudara dia, lelaki. Anak saudara dia tu yang jadi wali. Bukan pakciknya. Pakcik jadi, kalau pakcik dia jadi wali, tak sah. Dia mesti mengikut ranking. Ini kena faham. Faham kan? Dia nak kahwin, dia adik bongsu. Abang sulung dia tu umur, ada kawan saya, sebaya saya, belajar di Sudan dulu, sebaya saya. Abang sulung dia umur 70. Abangnya ada anak lelaki. Anak lelaki ni yang jadi wali, bukan pakciknya dulu. Walaupun pakciknya ada anak lelaki. Faham? Kemudian nombor 6, anak saudara lelaki sebapa. Maksudnya pakcik dia tu dari mak yang lain. Adik-beradik dia anak kepada abang dia lain. Ini saksi yang wali yang ke-6. Faham di situ? Dia ada seibu sebapa. Kalau orang Kelantan dia panggil ni adik-beradik kandung. Ini dia kata adik-beradik betul. Belah Kelantan tak salah saya, dia panggil adik-beradik betul. Adik-beradik sebapa. Yang ke-7, anak lelaki saudara lelaki seibu dan sebapa ke bawah. Okey? Anak lelaki kepada anak saudara. Ni. Anak kepada anak saudara. Pakcik duduk sini umur 10 ranking dia.
Faham tak? Ini saudara lelaki sebab apa? Ini anak saudara lelaki sebab apa? Anak saudara lelaki. Ini anak kepada anak saudara tu. Anak yang tadi tu. Bawah lagi. Dia jadi wali dulu. Ini ranking terbaru mengikut Majlis Fatwa Negeri Selangor yang baru dibentangkan tahun 2019. Telah diaktakan. Mesti mengikut ranking ni. Yang terkini lah ni. Kalau yang tak berpuas hati dengan ranking tersebut, yang ranking yang saya tulis ni, siapa tak berpuas hati, silalah pergi ke Pejabat Istana Selangor. Saya tak setuju tuanku dengan ranking ni. Rasa tuanku salah ni. Pula. Yang ketujuh, anak lelaki kepada anak saudara lelaki, seibu dan sebapa ke bawah. Okey? Lepas tu barulah dia pergi ke bapa saudara. Pak saudara. Belah lelaki. InsyaAllah untuk minggu depan saya akan siapkan cartanya. Saya akan bagi ke semua jemaah. Jadi boleh disimpan tu, boleh tampal kat dinding. Itulah ranking. InsyaAllah minggu depan saya siapkan. Nanti saya serahkan kepada masjid dan jemaah boleh ambil belaka. Tak ada masalah. Bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa. Bapa saudara sebelah bapa sebapa. Faham kan? Maksud ibu lain. Anak lelaki bapa saudara. Ini wali abad dah ni. Anak lelaki bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa. Kena baca pelan-pelan. Kalau tuan-tuan baca laju-laju tak faham. Anak lelaki bapa saudara. Anak lelaki bapa saudara sebelah bapa. Siapakah dia? Itu soalan dia. Sepupu. Ya betul. Jawapannya adalah sepupu. Maksudnya sepupu pun wali. Anak lelaki bapa saudara sebelah bapa sebapa. Sama sepupu. Anak lelaki sepupu. Anak yang sepupu kita tadi tu seibu sebapa. Dia lepas tu masuk, dia nak sampai ke 24 tu dah sakit kepala. Tapi dah sampai ke tahap ni, biasanya kita akan beritahu tak apa lah. Pergi cari wali hakim. Kalau tak boleh nak kesan dah kan. Ada 26 tuan-tuan. 26. Yang ke-14 puas lah ni kata. Nak kahwin tu puas cari. Kau ni siapa? Aku ni dia kata. Pak saudara kau sebab. Yang mana anak lelaki saudara sebapa dengan atuk kau. Mampu dah. Tak boleh nak kahwin lagi ni. Yang ke-14, anak lelaki sepupu sebapa dan ke bawah. Sekejap saya pun baca slow-slow. Anak lelaki sepupu sebapa. Maksud dia sepupu, anak saudara sepupu. Tapi bini lain kepada sepupunya tadi tu. Pening juga. Okey. Bapa saudara bapa. Dia pergi ke atas balik. 15, bapa saudara bapa. Sebelah bapa, seibu sebapa. Siapakah dia? Datuk saudara. Ni datuk saudara. Ini wali ni, dia wali. Mulai. Bapa saudara bapa, sebelah bapa, seibu sebapa, iaitu datuk saudara. Bapa saudara bapa, bapa saudara bapa, maksud dia pakcik bapa kita. Pakcik bapa kita yang sebapa. Maksudnya atuknya dulu kahwin ramai. Okey. Yang ke-16, yang ke-17, anak lelaki datuk saudara seibu sebapa. Siapakah dia? Anak lelaki saudara datuk. Sebelah saudara seibu sebapa. Saya pun nak terjemahkan tu pun tak boleh. Puas fikir ni cucu saudara ke pak saudara lagi ke mana dia ni? Ni lagi ke mana ni? Anak lelaki datuk saudara. Anak lelaki datuk saudara. Sepupu ayah dia. Sepupu ayah dia. Sepupu ayah dia. Anak lelaki datuk saudara sebapa. Sepupu juga tapi maknya lain. Anak lelaki kepada anak lelaki datuk saudara seibu dan sebapa. Maksudnya
Sekejap. Anak lelaki kepada anak lelaki, datuk saudara seibu sebapa. Anak lelaki kepada anak lelaki datuk cucu saudara kot. Lebih kurang gitu lah. Ya, cucu saudara ke dia kira 3 pupu? 3 pupu kan? Banyak pupu dah ni belakang ni, kupu-kupu. Tapi ni ranking tak? Ranking. Kalau dia tak ada saudara, haram tak ada saudara. Yang dia kenal ni je seorang. Anak lelaki kepada anak lelaki datuk saudara sebelah bapa dan ke bawah. Kalau tuan-tuan tak faham pun jangan diharap sangat. Saya ni faham. Saya pun duduk pos fikir kan ni. Ni sepupu, 2 pupu, dah berapa hari dah fikir ni. Ini jadi datuk sepupu ke apa. Tapi tak apa. Minggu depan kan saya bagi ranking dia tu. Saya bagi carta dia tu. InsyaAllah faham. Boleh faham ni. Ini sekadar maklumat lah. Yang 21 bapa saudara datuk seibu sebapa, iaitu moyang saudara. Kod moyang dia panjang umur tak? Kan? Moyang kamu siapa nama? Noh. Oh, Nabi Noh, patut panjang umur. Okey. Yang ke-22 bapa saudara kepada bapa saudara datuk sebelah sebapa. Apa? Nombor 23 anak lelaki moyang saudara seibu sebapa juga adalah wali. Yang nombor 24 ni tak apalah, kita baca je lah. Tak payah fikir sangat sepupu ke dua. Tak payah fikir sangat. Anak lelaki moyang saudara. Nombor 5 anak lelaki kepada anak lelaki moyang saudara. Oh, letih. Okey. Nombor 26 anak lelaki kepada anak. Itulah 26 ranking yang mesti mengikut step. Dia tidak boleh cantah. Tak boleh cantah. Yang terakhir ini dia tidak boleh menjadi wali kepada orang lain. Iaitu inilah yang dipanggil sebagai wali band. Dia tak boleh jadi wali pada anak kita. Tu kumpulan-kumpulan penyanyi. Itu saja untuk malam ni, insya-Allah. Ada soalan? Batal. Tak boleh. Dia istilah wali. Istilah wali ni yang berhak untuk menjadi wali dia. Yang berhak menjadi wali, bukan istilah dia tak boleh kahwin dengan dia. Dia tu berbeza. Dia mahram dengan bukan mahram. Dia bukan mahram tetapi dia hak dia sebagai wali. Sentuh semayang batal. Sepupu dengan sepupu boleh kahwin. Tetapi sepupu dia ada hak nombor 2, itu wali. Pakcik dia tak ada, ayah dia tak ada, atuk dia tak ada. Yang sepupu dia ni boleh jadi wali. Dia beza tu. Dan antara batal wuduk dari sudut mahram dengan dari sudut perwalian. Hak wali. Faham kot? Okey. Ada soalan lain? Sepupu dengan sepupu boleh kahwin, tak boleh salam walaupun raya. Dia boleh berkahwin. Dalam pada masa sama, hak yang lain dia adalah wali. Dia tertakluk di dalam ranking wali. Kalau terdesak boleh panggil jadi wali. Ada berlaku kes di masjid kita. Tanya Tuan Haji Mazlan, kita duk hadap. Saya nak kahwin Ustaz. Di sini Haji Lan. Ayah saya nikahkan saya dulu. Ayah je mana dah meninggal. Boleh tak panggil abang? Tak, saya ni keluarga semua anak perempuan. Pula panggil pakcik. Tak ada. Ayah saya anak tunggal lelaki. Ayah saya anak tunggal lelaki, orang letih. Fikir-fikirlah sekali-kali. Pergi wali hakim je lah. Okey, ada soalan lain? Ni sebenarnya ada perbincangan masalah. Tapi kita tangguh ke minggu depan lah kot perbincangan masalah. Wali ghaib macam mana, wali engkar macam mana. Nak kahwin, ayah dia hilang. Dia tahu ayah dia hidup lagi, tetapi wali tersebut hilang. Tapi benda ni kalau kita tak bincang, minggu depan dia jadi pelik. Dia jadi tergantung. Macam mana? Boleh kita sambung sikit lagi? Macam tak boleh je. Tak boleh kita stop, betul? Tak boleh kita stop. Kita sambung ke minggu depan. Tapi dia jadi tergantung lah. Wali ghaib. Tak apalah, sambunglah sikit lagi. Wali ghaib. Jarang-jarang dapat kuliah maghrib kan. Biasa kuliah subuh kan. Wali ghaib. Wali yang hilang. Dia tahu ayah dia hidup lagi. Dia tak boleh panggil abang dia untuk jadi wali. Tak sah. Ayah saya duduk London. Tak apa. Yang penting walinya ada. Tapi ghaib. London tak tahu duduk mana. Dia mesti menggunakan wali hakim. Dia tak boleh wakalah wali. Walaupun saya penolong pendaftar untuk karya, dia tak boleh panggil, Ustaz tolong nikahkan saya.
abang saya jadi wali, ayah saya tak tahu hilang ke mana. Maksud dia bukan mati, tak sah, dia kena wali hakim. Yang nombor 2, wali engkar. Aku tak nak kahwinkan kau dengan anak aku sebab engkau tak handsome, nanti cucu aku tak cantik. Ayah dia kata tak boleh. Atuknya hidup lagi, atuknya tak boleh nikahkan dia. Wali dia panggil wali ingkar. Dia mesti dapat perintah mahkamah. Dan berlaku dalam karya kita, ia pernah berlaku. Banyak kali berlaku dalam karya kita. Walinya meletakkan harga, mungkin dia meletakkan harga, nak kahwin dengan anak aku boleh, bayar 35,000. Hantaran lain, tu harga anak aku. Itu dikatakan wali ingkar. Jadi hak wali tersebut boleh dicabut oleh mahkamah. Rujuk ke mahkamah rendah syariah untuk mendapatkan perintah perkahwinan menggunakan wali hakim. Baik, yang selebihnya kita bincang minggu depan, insya-Allah. Perbincangan masalah kita bincang minggu depan. Baik. Ada soalan berkenaan dengan wali gaib, wali ingkar? Ada soalan? Tak ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita tangguhkan. Sebab fiqh ni dia kena tanya, tuan-tuan. Tak tanya, nak tanya takut, nak tanya takut. Takut dia tak ada orang marah hang tanya. Siapa salah tanya, dia akan dirotan. Tak ada. Kan? Tanya lagi. Baik, sekadar itu saja. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala